welcome back to my YouTube channel. Seorang lelaki berbadan sadar, berkulit hitam manis, kacak bergaya. Datang solo, capek lah. So apa benda yang aku nak buat hari ni adalah hari ni yang korang nanti-nantikan kemunculan dua gadis. Siapakah dia? Dia duo. Tak payah kot. Tak payah berdiri pakai topi kot. So hari ni kita dah kata dah suara. Okay, kita bersama dengan duo Nurul. Tapi kalau nak ambil background ni, make sure konten ni keluar selepas konten motor aku. Konten kau bila? Tak keluar lagi ni. Hari Sabtu. Sebab bapak lamanya. Okay, so sekarang ni kau nampak aku seorang kat sini kan? Ya. Ya, patutnya duo. Mana duo ni? Mana dia? Mana? I don't know. Siapa Mana? dia? Oh, okay, kat sini baru ada I. Siapa dia kata? Serius ah? Tak, dia tadi bunyi motor. Kau tahu tak? Ada 10 motor, 10 kereta, lalu 10-10 kita cakap turis. Orang lagi tepat di masa dia. So ada I kat sini, Rif ni tak tahu mana. Ya. So kalau gabung jadi apa Cabi? Janganlah. Tadi dia kata ada I. Betul ke you ada kat sini? Macam Dia dah pada I lah Aina. tak, tadi dia yang cakap ada I kat sini. Aku macam Aku dah start nak breakdance lah. Aku tak boleh dah benda-benda macam ni serius. Sekarang di mana Rif? Rif, tolonglah Rif. Dah pukul berapa ni? Rif, aku kira sampai 10. Kalau kau tengah tengok konten ni, baik kau datang sekarang. Kata Kemudian ini pos kemudian 9 8. So sekarang ni kita nak pergi ride. So kalau korang nak tengok konten ride, korang pergi tengok dekat konten kat YTAIP kah? Ya, betul. Okay, so kalau korang nak sangat tengok tadi yang motor tu, kononnya tu, dah lah lambat posnya. Hari Sabtu. Elak tu, sorry tu. Elak tu, tak elak lah. Okay, so nanti korang pergi tengok dekat Aina punya YT. Okay, so dah pergi ride. Apa yang kita nak buat nanti kita tengok. Sekarang ni kita menunggu Rif. Let's go. So sekarang ni alhamdulillah selamat sampai setelah jauh perjalanan kita. Berapa bukan sejam ah? Setengah jam 1 jam. Okay. Termasuk dengan menunggu ketibaan. Yang itu sejam lebih doh. Itu lagi lama daripada perjalanan. Apa kau kutuk-kutuk bro aku ni? Respect sikit okay? Oh, tadi masa dia lambat kau cakap aku punya. Kau cakap kau pula. Beda. Okay, so aku dah ikut kehendak korang nak ride. So sekarang ni korang kena ikut kehendak aku, okay? So apa boleh, aku tetap takkan boleh lari daripada kesihatan. I know. Kata aku, wow Rim, aku jogging sampai sini kau tahu. Aku tunjuk outfit dia. Wow. Weh, tak payah aku. Ada kata-kata? Dah lambat. Macam mana? Lambat nak buat busy. Biasa lah gitu. Okay, so sekarang ni kau dah ready nak jogging? Ready. Aku nak dengar yang ready tu. Ni lagi Aku sama. bukan Facey minta maaf tau. Kita sama umur. Kita minta maaf saya dengan Aziz cakap itu. Sebab kita sama. Sorry Facey. Tak takut. Kau ready tak? Ready. Dah tak payah masa. Let's go. Kau malu dengan dua kau ke? Tak, aku tak malu. Aku bangga. Kau tahu tak, masa kau lambat dia lah orang yang paling tak mengaku kau dua dia. Agak-agak. Kau tak percaya kau tengok konten ni. Tapi sebenarnya pingat kau adalah Tak, aku cakap Rif ni mana? Aku cakap banyak Aina cakap aku. Tu kan dua kau. Aku cakap tak, yang lebih mengenali dia, yang lagi lama kau. Aku cakap macam tu kat dia. Tu kau percaya aku tak? Tak apa Rif, kalau kau tak percaya nanti kau tengok. Aku dah makin gemuk ni. Okay, let's go. Okay, aku cakap terang aku buat 7 kilo. Aku ada hal. Let's go bro. Let's go bro. Okay, ready? Start terus. Tak ada warm up. Kau dah lalu atas ni jogging bawa macam ni. Nak cam ke apa ni? Dia faham macam jogging bawa tilai kau tahu. Okay, so ready Aku memang terus. Wait. Tak ikut.
Ini aku tak tahu ni dia bawa apa aku tahu. 7 kilometer dah. Tak tahu. Okay. Baru ni. Okay. So let's go. Kita tak nak buang masa lah. Biar ada. Kita dah tahu yang akan tinggal. Kita memang pace 3 punya. Ready? Okay. Okay, sekarang ni dia punya challenge is jogging tapi sambil bernyanyi tau. Oh ya. Okay. So kau dah ready? Jom. Okay, make sure kau kena nyanyi high note. Okay. Lagu yang high note kau pilih. Oh selama Okay, lagi. jantung ini berdetak. Okay, lagi. Kau ni. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Okay. Pas. Ni riff dah pas. Aku punya konten ni. Kau jangan jauh-jauh. Apa lagu favourite kau? Lagi favourite aku. Ha. Okay. Atau kau nyanyi Okay, kau terus. pegang. Okay, jogging. Betul-betul jogging ni. Abe jangan be. Sama-sama. Abe jangan relax be. Abe jangan. Okay, terus. Jangan dengar cerita Okay, orang lagi. hanya ada dalam hati. Kamu ni. Abe janji. Saya kodek sampai mati. Abe janji. Minta biar jadi. Abe janji. Lagi. Biarmu jadi tok laki. Abe janji. Lagi, go. Ha, cepat ni. Apa? Apa? Aku tak ingat. Kelarte I tell you. Macam aku tak ingat gila. Macam tempat lagi. Tak ingat. Okay. So, Aina dah pas. Okay. Sekarang ni Pika. Weh, kenapa aku? Ya, kau kena. Pika aku tahu. Despacito. Despacito. Okay, so sekarang ni turn Pika untuk menyanyi. Kamu Pika. Steve. Pika. Mana kau? Engkau mana? Kau dah main. Weh, Pika kau kena nyanyi weh. Saya apa? Aina jangan stop. Stop. Despacito. Mana pasito. Mana pasito. Lagi. Pasito. Weh, dah cukup. Copyright. You tak boleh nyanyi. Saya cakap boleh. You tidak boleh menyanyi. Weh, jap sekarang ni. Naik, kita kau baru- kena ingat tau. Masa tu kau cakap, go Pika. Ya, masa tu kita sama-sama KP. Masa sekarang ni, Support. kau judge aku. Tak je. Sekali-sekali kau pernah dengar tak suara kau sendiri? Banyak kali dah aku pernah tak telinga. Kalau kau nak dengar suara kau macam tu, tengok konten ni. Aina, jangan stop. Ada kena kopi. Ada kopi. Weh, ni kalau perempuan jogging macam ni Asyau. Ada kafe yang aku payah. So, sekarang ni kita dah 1 kilo yang pertama. Okay. Berbaki lagi 6 kilo, okay? Ada 6 kilo lagi. Sikit lagi. Pada senang. Mana dia Rif nyanyi? Tak dengar pun. Ya. Ayo boleh tak? Lagi lintas jalan dah aku bagi jalan. Kalau tak dah sampai sini kita Ini jogging. konten collab. So kita mungkin dengar semua. You, tadi dia nyanyi tak dengar. Oh, Rif, aku kena nyanyi, Rif. Aish. Kau nak kena dengar, Rif. Weh, baru. Okay, let's go. Weh, Aina, Okay. jangan stop. Malas kau, Aina ni. Kedai kopi lah. Aina. Okay, sorry. Oh, selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, Laju lagi. tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Kau yang kau ingat aku tak tahu. Ini konten kau tau. Tak, tapi kenapa kau yang nak muntah? Penat. Kau penat? Tak, kau tahu aku jadi macam berdongak aku okay? Sebab tinggi sangat. Aku pegang pula. Kau tak nak pegang. Kau tak payah bagi alasan pegang berdongak macam ni kau nak muntah. Kau tak payah bagi alasan macam tu. Aku yang menyanyi ni. Betul-betul dia tak nak nyanyi lah. Tak, aku nak dengar. Aina banyak berjalan lah. Alah, Aina ni. Aina. Okay. Dah lah bawa motor dia lari. Let's go. Okay. Penat. Lagu merahmu bara semangat wajah. Ayo, putihmu bersih. Sana. Come on. Jom. Kuning berdaulat, payung negara.
Biru perpaduan kami semua. Puncak dunia telah kau tawan. Asyik lautan dua telah kau reda. Membawa semangat Aina, jiwa dah merdeka. Aina, semangat. Okey, jom, let's go. Minta terus. Semangat kami warga. Oh, kau laju boleh pula, kau laju. Okey, guys. So sekarang ni baru 2 kilo. So, kita baru 2 kilo. Ya, berbaki 5 kilo lagi, okey? Tapi aku rasa dah 10 kilo ni. Mana ada? Ada, kau nyanyi pun. Oh, benar. Kan? Ni benar-benar dah. Stop. Jangan stop. Kalau stop nanti lagi penat. Aku takkan biarkan geng AI ni perut-perut bulat semua. Pipi-pipi bulat tidak. Aduh. Okey, ketiak bulat semua tak boleh. Ketiak bulat. Macam mana ketiak bulat? Mayday. Aduh. Apa hal tu? Senang. Oh. Senang. Okey, peluang yang paling bagus saya untuk CPR Senang. Bukan CPR. Senang. Dia ni sakit. Tak sebab dia, kau tahu sebab apa? Sebab dia tak ready. Sekejap, kau nak air kopi? Aku beli air kopi. Mana tak? Kau pandai je dah. Kita nak air kopi. Mana taknya? Jogging ni nak bina siapa? Kau tunjuk sekarang. Umur. Badan dia bau tanah minum nak bina lagi. Badan bau apa? Bau tanah. Tapi aku lagi tua dari dia. Cakap di sini. Aku? 38. Kau 38. Aku 12 tahun. Hidup dalam penipuan. Tipu lagi. Kenapa dia semangat? Kau gagal apa tadi Yami? Lelaki. Ada 3 orang. Ada 4 orang lagi. Seram pun. Kedai kopi tu tengok kita. Betul lah. Okay. Pika jangan tolak. Sorry Ana. Ada drama dia. Mayday. Tolong. Alamak, ada drama apa pula ni? Tepi jah. Pijak tali. Aduh, sekejap bagi aku turunkan kamera. Nampak? Weh, tali terbuka siap. Pika sabotage. Tadi dia sengaja. Weh. Sanggup kan diorang buat-buat macam ni sebab tak nak berlari kan? Sanggup kan? Ada. Sama sikit sama. Weh, jadi nak ikat. Weh, terbuka weh. Sanggup kan orang tali ikat lu. Asal tali cabut, aku kena buka ke? Kan? Kau tahu lambang ni sama. Kau buat apa ni? Kau duduk selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, capi. Tak ada cabut. Weh, Kau dah tak boleh jogging. tadi aku cabut weh. Kau expect aku nak ikat ke apa ni? Kau kita duo kau tahu tak? Kalau diorang tadi dia tolong ikat kan, nampak comel. Ni kalau lelaki sama-sama ikat kat sini. Tak ada. Ya, dia lepak. Dia orang tak perasan. Tengah duduk. Okey, kau pegang. Alah comelnya ni. Apa ni? Okey tak terjatuh ke? Terpijak. Oh. Kau pergi ke comel kah? Muka bisa, ayo mak. Terpijak ni. Tolong jatuh. Sweet pula weh. Semua dekat Okey dah. Weh, aku rasa ada seorang lagi injet. Daripada jatuh tadi. Bunyi start apa bunyi? Apa bunyi start enjin macam bunyi lama babi. Oh, dia gelak tapi penat kau. Macam enjin motor ni nak start. Macam enjin motor nak start. Jom. Hai. Tak boleh pancing lama lagi lah. Untuk bagi perempuan tak buat hal, perempuan kena bukan kamera. Kau pegang pula. Kau pegang. Okey. Okey, macam ni. Kau kena jogging undur. Hai, tak boleh nak. Okey, tak. Kita jogging dulu. Tak pergi berlagu lagi kan. Berlagu track lagi. Aku tak nak kat track ni. Tak nak. Okey, tak. Kita jogging. Tapi kita boleh tanya each other apa yang kita nak tanya. Tanya je apa-apa. Okey. Tanya each other. Okey.
Okay, cepat Pika. Mula dengan Pika. Jangan tangan korang. Okey, Pika, kau rasa suara kau sedap ke? Ya. Kau kan tahu aku. Oh, dia tak ada bagi second langsung kau tak. Aku adalah queen confident yang kedua. Tak apa, Walaupun tak sedap. Ya pun tak sedap. Capika. Tak. Bukan. Oh, ada. Bukan. Okey, Aina, kau rasa kau kelakar ke? Ya. Okey. Capi pula. Okay. Apa soalan? Okey, Capi, kau rasa kau boleh kalahkan Merkin dia? Oish. Boleh. Kalau aku lock in balik boleh. Tak salah apa, salah meh. Okay, cut. Kau rasa kau layak masa sini Pika? Aku rasa aku tak layak. Bahaya. Kau jangan tak layak. Jangan lepak dah. Kalau kau tak asal dua cerita Tak ngam siapa. Ada cerita. Cerita dia. Kenapa dah Pika? Apa Dia asal layak dekat big stage. Tante ajak tu gendong. Hatiku galau, teman semua pada sombong. Brother. Weh, bisnes sumpah ajaib pun berhenti kerja tu kau tahu. Sumpah weh. Kalau cerita mami pun tak sanggup dengar suara dia. Dia nampak mami happy. Kita pun terpaksa dengar. Mami cakap dia Mami happy. Hari-hari aku akan dengar soalan tu. Nampak Mami happy? No, terus. Ada nampak Mami happy? Tidak. So, soalan seterusnya. Okay. Dekat Capik. Apa dia tu? Capik, adakah Laju lagi, engkau best, rasa engkau padan paling? Bukan. Tapi lagi dah. Aku. Dah lah kau jawab laju. Terkejut aku. Okey, adakah engkau betul rasa Aina. Sebab Aina. engkau Lagi laju. Okey, apa dia soalan tu? adakah engkau rasa bangunan ni adalah bangunan yang paling tertua di dunia? Alah, tak. Lepas tu bangunan apa? Jawab. Dia tak tertua. Yang tu dia Capi. Dia kena faham. Dia kata dia tua. Okay. Weh, dah 3 kilo lebih tau. Baik tu ada. Runner je ATM tolong kita tau. Weh, gila tu. Akak fancy weh. Akak fancy ni. Fancy yang Kau tengok kasut jogging ni apa? Kasut kawat kau tengok. Macam naik motor kita. Siap ada bling-bling kasut jogging. Okay. Kita stop kat sini ya, Pika. Sebenarnya kat sini, kita pernah ada kenangan. Betul tak? Weh, ya dah aku ingat kenangan tu. Kenangan Pika nangis Robi. Ya, kat sini. Bukan aku nangis lah. Ya, dia ada sedih juga. Capik nangis. Aku menangis. Aina tahu tak masa tu Capik yang menangis. Aku menangis sebab risau aku tak terpilih masuk permanent. Kalau tak aku jauh lah dengan kau nak. Kita nangis bukan kat sini lah Capi. Kat mana? Kat KP. Kau tahu tak masa dia jumpa kita orang kat sini, masa tu dah masuk dah. Masa tu kita Dah. Kita nak masuk lah. Kita nak masuk lah time tu. Ada seorang tak masuk lagi. Kau betul malas pegang kamera, pegang mic, semua kau malas kan? Bunyi nafas aku buat. Masa aku kita orang 3 orang dah masuk dah. Seorang tu tak masuk lagi. sebab kau pernah tanya kan, weh, kau masuk tak masuk, kau masuk tak masuk. Dia kata tak masuk. Tengok malam tu semua masuk. Sikit rasa kena betray kan. Okay. Tapi kita orang 3 orang masuk lah. Time tu seorang tak masuk lagi. Ya, betul. Seorang tu masih belum ready. Orang kata boleh ada rezeki lagi. Tapi sekarang ada rezeki dah. So kita orang 3 orang dah masuk tapi seorang tu tak masuk lagi. Glitch ke apa ni budak-budak? Sabut macam pakai internet apa. Weh, dah boleh bercakap. Tadi bernafas ke tadi? Guys, ada lagi 4 kilo tau. Wah. Ini dah estate. Serius. Tak ada. Selagi make up korang tak cair, selagi tu tak berhenti. Okay, macam ni. Tak ada makeup lah. Macam ni, 3 kilo ni aku tak ambil rekod. Okay, kita enjoy running 3 kilo, last 1 kilo lagi kita rekod. Boleh? Boleh. Okay. Deal. Deal lah. Lepas tu kita buat cooling down sikit, lepas tu habis. Okay? Tak record sebab aku memang nak speed lagi. Ui, kau Weh. macam mana? Tak payah record tak apa sebab last 3 kilo ni aku nak speed. Aku tahu kamera tak boleh kejar. Okay, so yang ni kita kena speed. Pace 6. Okay, Pace 6. speed. Tengok macam Aina ni. pace Yang 6, ni kita kau kena pace speed. berapa? Tak, yang ni kita kena speed. Kau pace apa? Editor, masukkan editor. Okay, kalau dia tak tahu aku pace. Aku Facebook. Facebook. Kelakar dia ni. Dia kelakar. Dia kelakar dia sebenarnya. Tapi kau gelak. Kau gelak kelakar tu. Tak, dia kelas benar jaga tikau je. Lebih baik kau cakap pace Tom Yum ke pace ayam. Pace Tom Yum dah kena dengan aku gila. Facebook. Tapi kelakar. Kan dia kelakar ni.
Sebab hari tu aku dah gelak sekali lah pasal kau punya line slow tu. Jangan kau tang depan tu. Dia tak, aku memang kelakar lah gila. Ya ke? Bukan bila saya nak main dah buka. Weh, tadi Tika buat pengakuan dia boleh masuk pistol. Yang ni Ri pula pengaku aku memang kelakar. Weh Ri, kita dah dua ni. Asal aku tak kelakar? Weh, tak, kau lebih kepada ni. Kau macho. Weh, baru lah sebab lu terus judge aku macho sial. Sorry, kita jenis offended. Weh, terus. Tak, sebenarnya dia kerja orang lain. Ha? Rif. Rif. So, sekarang ni John jogging. Yes. Ni adalah duo punya time. Sebab dua lagi tu dah banyak kecil alasan. Dah kecil dah. Kencing dah seluar lah, apa benda lah. Tadi kasut lah, Cabut lah. apalah. Jantung piston apa pun nak renovate lah. Okay, korang so Capik dengan Arif tengah sambung jogging. Ya. Kita orang duduk sini jap. Weh, kau dah air. Uyo, ada air kosong. Jangan beritahu cikgu jogging kita aku bawa kipas. Bestnya. Kering lah kalori-kalori kita tadi kering balik. Lepas tu jadi lemak balik semula. Ha. Ui, selamatnya. Memang baik kita tahu. Aku harap Capik masa dapat footage ni tak check dulu. Okay. Kita orang sebenarnya kita orang jadi kita orang start dulu. Kita orang dah start 5 km dulu. Satu sekarang kita orang rest, dia orang pula pergi sambung. Sebab kita tadi jalan-jalan tunggu lift tak sampai, kita jogging ke office. Sampai sini jogging lagi. Ya. So, orang tak ada apa-apa. Korang tunggu je lah. Okay, pendek je ni sebab kita orang nak workout lagi kat sini. Nak warming down. Nak Cooling down push up, warming push up, down. push up. Tak apa-apa je lah, kita orang nak leg day kat sini jap. Wow, Leg day sana weh. Dia ada kaki. Squat. Kita orang nak sambung workout kat sini. Angkat dumbbell. Ya, aku bawa dumbbell. So, korang kita orang cut sampai sini je. Korang boleh sambung layan Rif dengan Capik tengah jogging ni. Laki berbadan sasa. Bukan. Tak sasa pun. Laki yang dia claim dia kelakar tadi. Itu lain orang lain. Okay guys, bye. Okay, sekarang ni kita jogging. Kita kekalkan je pace ni. Ni pace simple je, pace 6 je. Okay, Facebook. kau buat lagi lawak tu. Kau buat lagi lawak. Okay, berwandangkan aku pun macam ada juga orang yang macam tanya aku, buatlah Q&A dengan Rif. Okay. Okay, so engkau asal dari mana Rif sebenarnya? Kalau nak tanya realnya, kan real punya ke yang fake? Terpulangkan kau lah. Real lah, real. Real. Okay, kalau realnya aku lahir kat Korea. Tapi kalau yang fake-nya aku lahir kat Malaysia. Weh, mual lah kau rasa. Panas sebab penat. Annyeonghaseyo, semida. Kalau zoom mungkin dia cakap. Kalau zoom. So, tak ada lah. Aku lahir kat Malaysia. Okay, Perak. Perak. Oh, Manjung. kau orang Perak ah? Aku Manjung. Serius ah? Manjung. Bukan family kau yang lahir kat sana? Tak. Memang kau lahir sana? Adik-beradik aku semua Perak. Tapi aku seorang je Manjung. Oh. Okay, kau berapa adik-adik dia? Termasuk aku 6. Kau anak sulung? Ya, aku sulung. Baik lu. Tapi tak kena macam sulung. Tapi majoriti ramai ingat adik aku yang nombor 2 tu sulung. Han. Aku nombor 2, nombor 3 je. Mula aku tak kenal kau pun aku ingat yang tu sulung. Oh ya? Serius. Sebab mungkin dia Kenapa? Okey, sebab yang satu dia jawapan bagus dia adalah kau lebih nampak bukan kebudak-budakan lah, tapi kau lebih nampak cheerful punya orang. Oh. Kau faham tak? Faham? Berbanding adik kau. Rusdan kan? Kan? Sorry. So shout out to Rusdan. Okay. Tapi sebabnya dia mungkin lebih nampak matured lah. Yes. Bukan kau tak matured, cuma kau lebih cheerful. Yes. Okay. Oh, kita menghampiri. Okay. So sebagai anak sulung kan, ada satu mesej tak? Dia randomly yang kau nak bagi tahu dekat orang luar. Anak sulung punya mesej. Dia tak kisah. Dia untuk semua. Untuk semua orang. Okay, untuk semua anak sulung sedunia, Okay. aku je nak cakap yang
congratulations, anda menjadi anak sulung dan anda berjaya sampai ke tahap ni. Sebab anak sulung mostly dia adalah anak yang first. Of course lah, sulung kan. So Aku dah tahu lah. Aku dah pernah dengar. dengar lah. Okay. The first. Okay. And then the firstborn itu adalah titik permulaan satu keluarga nak bina. Baru nak bina. Faham? Okay. So dia adalah orang. Maksudnya naik jatuh keluarga tu dia yang menyaksikan. Yes. Okay. Dia yang hadap bersama lah dengan family. Faham. Walaupun dia baby lagi tentu. Tapi dia adalah titik permulaan mana Kejap, kau pegang kejap sebelah sini. Tengah aku kau. Okay, let's go. Okay. mana mak dan ayah dia nak stabilkan ekonomi, nak besarkan anak lagi, kerja lagi. Nak cuba dapatkan orang cakap tu Yes. family punya kehidupan yang stabil lah. Betul. Okay. Mana benda tu bukan mudah. So anak sulung ni banyak pendam Okay. perasaan Alright. apa semua. Tapi aku just nak cakap yang congrats kat korang yang korang dah berjaya, dah besar macam ni, and then korang dah berjaya teruskan hidup korang. Yeah. Faham? Okay. Yeah. Baik, don't worry. So apa-apa pun, the key kat sini Okay. is jangan pernah berhenti jogging. Korang, tiba-tiba Aina buat satu spekulasi. Kenapa Aina? Sebab kita orang macam dah agak lama kat sini. Diorang macam lama sangat. Padahal sepatutnya kalau mengikut track, diorang tak jauh pun daripada kita orang. Tiba-tiba kan aku macam overthinking. Footage ni aku akan hantar dekat Capik kalau betul aku punya tekaan ni. Kalau tak Betul lah. footage ni aku Delete delete lah. je. Jangan buat malu kita. Ke diorang sebenarnya Betul buat tu? prank, diorang tinggal kita dan pergi minum kopi. Ini spekulasi je lah. Sebab macam tak nampak kelibat diorang. Tak, ni betul-betul mencari tau. Tak main tau. Sumpah. Tak ada keliling ni sumpah tak ada. Mana diorang ni lamanya? Capek! Farhan. Diorang tinggal kita dah guys. So, kan kita dah pernah plan kan yang kita kalau boleh Sekejap. Okay. kalau boleh kita teringin untuk bekerjasama sebelum ni. Yes. Sebelum kita masuk AI. Tapi sekarang kita dah masuk AI dua-dua. Yes. Lepas tu kita pula digandingkan. Dua pula. Aku tak pernah tahu apa sebenarnya matlamat kau untuk masuk AI. Apa benda, tak kisahlah apa benda pun. Walaupun benda tu orang cakap mustahil lah, apalah. Tapi aku nak tahu vision kau. Mana tahu daripada vision yang kau bagi tahu aku ni, aku boleh support sikit sebanyak untuk kau capai. Okay. First thing first, reason kenapa aku masuk AI is dulu aku tak pernah expert pun untuk masuk AI sebenarnya. Okay. Masa sementara tu tak adalah rezeki. Okay. Masa aku dapat masuk AI tu, itu aku tak pernah cakap apa sebab ramai gila orang macam tu nak apply. Betul. Tapi antara demam ramai-ramai tu, aku yang terpilih. So aku rasa macam itu adalah rezeki untuk aku. And then starting that point aku try untuk mencuba. Okay. Try untuk mencuba. At the same time aku build up nama. So aku ambil lah benda tu. And after aku dah masuk, Okay. aku rasa macam aku punya macam nak cakap kelebihan ataupun apa yang aku ada Okay. disambut dengan apa macam cakap Dengan baik disambut lah. dengan baik lah. Okay. Yes. Dan macam diorang suka. Diorang tanya macam Rif kalau diberi peluang kau masuk kau nak. Sampai tahap macam tu diorang tanya. So aku rasa diorang welcome aku lah sebenarnya. Okay, betul. So aku rasa macam tu adalah first time yang aku rasa orang hargai apa yang aku ada. Bakat macam tu lah. Yes. Kebolehan yang kau ada. Yes. Okay. So aku rasa that time is the best timing kalau di offer untuk ni lah. And then aku tak pilih untuk benda ni. That time ada a bit kecewa. Okay. Sedih. Tapi lepas tu setahun aku tak pernah give up lagi sebenarnya. Okay. Aku dalam hati aku macam kalau ada buka lagi untuk apply untuk benda yang aku nak. Alright. Tapi tak ada peluang that time. Kejap, kau okay masa untuk bercerita dan kita still jogging? Yes. Right, let's go bro. Macam tu lah. So aku rasa macam aku takkan give up lah. Sampai satu tahap tahu ada KP. Time tu aku rasa macam happy gila. Dan aku nak apply. And then that's the reason why aku macam ambil sedih. Kalau aku tak dapat, Okay. aku akan hidup macam biasa. Okay. Maksud aku biasa means tak ada apa-apa. Okay. Orang yang manusia yang tak ada apa-apa.
Walaupun aku ada kelebihan ataupun keistimewaan apa yang aku ada, tapi aku tak dapat nak keluarkan. Tak ada tempat untuk aku nak keluarkan. Untuk kau highlight kan apa yang kau ada. Yes. Faham? So sekarang ni adalah vision kau adalah kau memang nak shine kan apa yang kau ada. Yes. Yeah bro. Aku rasa ramai dah mula nampak kelebihan kau. Okay, just keep going je bro. Yeah, thank you bro. And aku tolong mana yang mampu. Okay. Dari segi soal view, segala benda tu, rezeki, aku percaya satu hari nanti. Apa-apa, jangan berhenti usaha. Yes. Keep Kita going, lelaki. keep going. Betul. Okay. Penat macam mana sekalipun, sakit macam mana sekalipun, kau kena ingat titik permulaan kau nak buat sesuatu tu. Yeah, Sebab apa? Why you started? Yes. Yes. Okay man, thank you man. Sure, Thank you bro. for the sharing bro. And then thank you. Aku harap kita dua akan tetap usaha Yes bro. untuk capai apa yang. Come on man. Yeah, let's go bro. Ni mana tu kau? Aku rasa nak balik tu. Jom. Nak balik nama tu. Siapa kau rasa? Kau tinggalkan kita. Betul okay. So, let's go. Okay guys, kita orang dah batalkan spekulasi kita orang, tapi boleh jadi je spekulasi Okay. tadi. Mungkin dia nak kita cari dia orang ke? Like benda tu dah logik je, tu dia orang. Oh, betul. Tu dia orang guys. Saya rasa tadi dia orang pergi minum kopi dulu lah dengan akak-akak awak. Sebab tu dia orang pergi dulu. Tu guys. Oh, tiba-tiba kat sini start jogging balik. Ingat dia tak nampak. Tadi dia jalan je nak. Aku rasa dia orang dekat kopi lah. So, akhirnya kita sampai kepada diorang. Okay, jom kita tengok sama ada dua Nurul ni penat ke tak penat. Jom. Yeah. Oh, penat nak. Penatnya Orang baru je stop. Weh, makeup tak ada. Kalau tak percaya, kau tengok nanti aku hantar footage. Ya, jogging. Sekejap aku end sini. Fuh, penat tu. Korang betul-betul jogging ke korang lepak dengan akak tadi? Sebab ngam-ngam akak tu lalu korang lalu. Akak mana? Akak dua orang tadi. Badan tanya pula nak. Ada yang lalu tadi yang korang macam Dekat yang tu lain. ada lagi. Oi. Ada lagi kat depan. Ada. Allah. Yang lalu tadi tu lain tau. Ada bukan Kita sempat minta IG tu. Tapi Rif Jangan nampak bagi tahu. jogging. Ya, nampak sangat jogging. Ke baru first time jogging? Weh. Tu. Jangan sampai aku angkat apps aku ni kan. Baru first time jogging tu baru peluh tu. Habis tu capit tak perlu ke? Sebab capit dah Tapi tak nampak peluh. Capit punya peluh dengan kulit dia dah sebati. Faham tak? Okay, kau kena tahu satu benda. Dia moist. Kau kena try jogging sambil bercakap. Kau tengok penat dia macam ni? Ya, kita orang buat podcast tau sambil jogging. Serius. Tak berhenti tau. Daripada start sampai hujung sana, sampai hujung sini tak bercakap aku. Tak bercakap. Bercakap aku. Alright, so tak tahu lah diorang ada jogging ke tak. Ada diorang. Jogging. Betul lah. Ada footage, ada Weh, footage. kasut pembersih lagi siau. Apa kau jogging dalam lumpur ke apa? Kau tu. Dah kotor. Okay, so jom let's go buat cooling down dan habis konten aku. Kita orang dah cooling down. Okay, dah cooling down. Okay, so jom. Kita nak push up tadi. Dah. Push up cooling down. Macam mana? Kau nak ribu. Tak lah, sit up. Okay, so tu je konten aku. And thank you so much guys. Sorry konten aku ni memang melibatkan keluar peluh sikit. Okay? Kenapa korang suka keluarkan peluh? Ya, untuk sihat. Selalunya orang buat konten dekat mall, dekat dalam kereta. Kenapa kau suka keluarkan peluh? Ya, sebab aku nak semua sihat. Okay. Sebenarnya kita orang tak sihat dah sebenarnya. Lebih sihat. Aku terlebih sihat. Dia kurang sihat. Betul je. Betul ke lebih? Kalau itulah yang kau nak jawapan. Ya. Itu saja konten saya kali ni. So kita nak cooling down dulu. Lepas tu next kita akan jumpa ke konten siapa seterusnya. Sempat lah guys. Kalau sempat kita jumpa ke konten Rifai Wafa. Okay, so aku Han. Aku Rif. Penat sangat ni. Okay, aku Han. Aku Rif. Saya Balik. Nurul Fika. Saya Nur Raina. Kami Han Rif. Kami dua Nurul. Yeah. Yeet. Ciao. So guys, konten tu jadi ending dia jadi macam ni. So office kita orang dia boleh dikategorikan dilanda musibah, tapi alhamdulillah tak terlibat sampai ke sini. Semuanya kita ambil tindakan awal untuk keluarkan semua barang dan motor Daus menjadi asbab dia. Okey. Saya pinjam motor Daus dan saya pulang ke sini dan dapat kebakaran. Okay. So itu saja konten saya. Doakan semoga semuanya baik-baik dan dekat belakang ni semua tengah bawa cameraman.
Kawan tahu kan kalau kameraman sini siapa? Jangan sampai saya sebut nama penuh. Jangan sampai saya sebut nama penuh. Okay. Itu saja kata saya. Semoga kita jumpa next content. Jangan lupa support saya, support juga semua team yang lain. So jangan lupa like, share dan siapa yang belum subscribe. So assalamualaikum. Sambung konten tadi ke? Tutup konten aku. Sambung konten tadi yang tak habis-habis shoot tadi. Engkau dah siap tukar baju. Aku pun patut nak ikut korang tau. Tapi korang kata balik je. Ya sebab nak hujan. Aku dah dari dulu nak beli makanan. Tiba-tiba Aina kata, tolong, ofis A terbakar. So penyelamatnya hari ni Aina dan Syarif. Kalau tak bukan seorang, kau tak tahu pun kenapa aku jadi. Tahu untung sebelah. Tak baik tau. Mulut. Nampak? Baik kau nak bagi tahu. Ini jadi panjang ni aku. Okey, ya dah. Habis. Alamak terbalik, ada motor tumpah. Alamak, ada musibah baru. Alamak, Dik, hati-hati, Dik. Bomba tak selamatkan kau, Dik. Dengar suara. Alamak. Okey, so itu je. Okey, bye-bye. Jumpa dekat content. Assalamualaikum.